Politeknik Nilai Negeri Sembilan atau lebih dikenali sebagai PNS merupakan politeknik ke-23 yang telah ditubuhkan pada 1 April 2007 di bawah rancangan Malaysia ke-9. Mula beroperasi pada Disember 2007 di kampus sementara dan berpindah ke kampus tetap di Kompleks Pendidikan Bandar Enstek pada tahun 2011. Lokasinya yang strategik berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran Kerajaan Putrajaya telah menjadikan PNS sebuah institusi pendidikan pilihan ramai. PNS telah melahirkan lebih 7,000 graduan. PNS juga mencatatkan kebolehpasaran yang tinggi dalam pelbagai bidang di samping menerima pelbagai anugerah dan pencapaian di pelbagai peringkat. Visi Politeknik Nilai Negeri Sembilan ialah untuk menjadi peneraju institusi TVET unggul. Politeknik Nilai juga beriltizam untuk menyediakan akses kepada program TVET berkualiti, memperkasa komuniti, melahirkan graduan holistik dan memanfaatkan perkongsian pintar. Politeknik Nilai diterajui oleh seorang pengarah dan 2 timbalan pengarah serta disokong oleh ketua-ketua jabatan, pusat dan unit. 3 jabatan akademik menjadi tunjang sistem pembelajaran di Politeknik Nilai. Program-program yang ditawarkan di bawah Jabatan Perdagangan adalah Diploma Sistem Maklumat Perniagaan, Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan, Diploma Pengurusan Peruncitan, dan Diploma Kewangan Islam. Jabatan Agroteknologi dan Bioindustri menawarkan Diploma Teknologi Hortikultur Lanskap, dan Diploma Bioteknologi. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal menawarkan Diploma Kejuruteraan Mekanikal, dan Diploma Kejuruteraan Mekatronik. Fasiliti yang terdapat di Politeknik Nilai adalah Dewan Sri Putra, Pusat Islam Al-Kausar, Pusat dan Fasiliti Sukan, Cemara Inn, Bangunan Kuliah, Technology Enabled Collaborative Classroom TECC, dan Pusat Sumber. Sejak penubuhannya, PNS telah terlibat dalam pelbagai program dan mencapai banyak kejayaan dalam bidang akademik, penyelidikan, inovasi dan sukan. Kesemua program yang ditawarkan di Politeknik Nilai telah diiktiraf oleh Badan Akreditasi. PNS juga aktif berkolaborasi dengan pihak industri. Segala maklumat berkaitan Politeknik Nilai boleh dicapai di laman web rasmi dan platform media sosial di Facebook, Instagram dan YouTube.